Puak-puak ni makin dibiar, makin menjadi-jadi. Tapi pelik kan? Sebelum ni RON 95 warga asing tak boleh guna. Tapi sekarang dah boleh guna pula itulah. Warga negara Malaysia dah jadi warga negara asing. Warga negara asing dah jadi warga negara Malaysia. Betul tak? Warga negara Malaysia nak dapatkan subsidi tersasar tu kena tunjuk IC dengan lesen memandu. Betul tak? Tapi Tengok, boleh pula kan si kakak ni dia kata dengan kena tunjuk kad pengenalan ini bermakna rakyat Malaysia dah jadi macam warga negara asing. Kak, mengarut apa ni? Dengan rakyat Malaysia kena tunjuk kad pengenalan itu bermakna apa? Bermakna kita ni disahkan sebagai rakyat Malaysia yang mana layak mengisi dengan harga RM1.99, Kak. Faham ke tidak? Lepas tu dia kata, warga negara asing lepas ni dah boleh isi dah RON 95. Satu perkara yang kau kena faham, Kak. Larangan itu dibuat bukan sebab warga negara asing tak boleh isi RON 95. Tetapi RON 95 sebelum ini yang diberikan secara pukan ni ada subsidi kerajaan daripada harga asal RM2.06 jadi RM2.05. Sebahagian itu adalah subsidi daripada kerajaan yang sepatutnya hanya boleh dinikmati oleh warga negara Malaysia. Selepas ni warga negara asing tu dia dah boleh isi dah RON 95 sebab apa? Sebab dah tak ada tanggungan subsidi kerajaan kat situ. Jadi aku nak tanya kau, Kak, apa yang ruginya kerajaan Malaysia bila buat macam tu? Dan seperkara lagi, Kak, kau kena faham peraturan yang ditetapkan. Harga RON 95 RM2.60 itu bukan warga negara Singapura yang isi minyak dekat Johor boleh isi. Yang tu tetap kena isi RON 97. Yang boleh isi tu adalah warga negara asing yang bermastautin dalam negara kita dan guna kereta plat Malaysia. Dan kalau cerita bab warga negara asing ni, kita jangan bayang Bangladesh dan sebagainya. Jangan bayang yang tu je. Kita kena bayang Papa Arab tu. Papa Arab, orang China yang duduk dalam negara kita yang kaya-kaya ni. Dan sebenarnya kalau kita nak nafi pun, kita tak boleh nafi kenyataan. Sebelum ni, warga negara asing yang guna kereta Malaysia, plat Malaysia ni, mereka isi minyak RON 95 guna harga subsidi. Yang tu tak boleh nafi. Sebab itulah kerajaan hari ni tetapkan syarat setiap kenderaan yang nak isi RON 95 kena tunjuk kad pengenalan. Kena sahkan dulu yang mana kamu itu adalah warga negara Malaysia. Lepas ni, warga negara asing yang bermastautin yang pakai kereta Malaysia tu pun tak boleh isi dah dengan harga RM1.99. Mereka kena isi dengan harga biasa RM2.60. Harga tanpa subsidi daripada kerajaan. Aku nak tanya kau, Kak. Kat mana ruginya kerajaan? Harga RM2.06 tu tak ada dah subsidi kerajaan, tak tanggung dah mereka ni. Kalau nak bercakap tu boleh, tapi bacalah dulu, bagi faham dulu baru bercakap. Allah, dah lah cakap tu muka bukan main confident lagi.